guys, kita nak hantar adik balik asrama hari ni. Tengok keadaan kereta. Sekali. Hantar rumah sewa. It's okay. Tengok baldi tu tadi kat kepala ayah. Ingat kan nak kekal kan? Ini keadaan bonet kereta. Astagfirullah. Ayah sekejap, jangan gerak lagi. Bonet tak tutup. Macam mana anak bongsu nak duduk rumah sewa? Hati ini gundah gulana. Hatiku berdegup laju menghampiri semua jawapan. Okay guys, ini situasi kita di dalam kereta. Sempit tau. Kita pergi makan dulu. Tengok ni, masam je muka budak ni. Senyum tak ikhlas. Ambil air sendiri. Okay, kita bayar. Ni semua RM32 berapa sen dah. Ramainya orang dan panas. Okay korang, kita pergi beli helmet. Dah beli helmet baru. Kalau tak ya bising sebab pakai helmet steng. Lepas tu sebenarnya itu sebenarnya untuk basikal. Dia dah tulis siap-siap dah. Not for motorcycle. Tengok mana punya. Okay. Kita dah sampai rumah adik. Tapi kita sesat tadi. Rumah adik saya. Dia tangga tau kat bawah ni. Macam tu. Kalau dia nak keluar ke katil ni, lepas tu kita orang boleh bentang kat sini. Tengok ni rumahnya guys. Ni ada rumah orang. Okey lah kan. Tak ada sunyi sangat. Ni sekelilingnya. Ini kereta kita tadi. Kita dah sesat larat dah tadi. Semua orang dah stres. Macam mana pakcik? Scary? Why? Nanti ayah nak buat rumah kampung macam ni kan? Cantik lah. Cantik kan? Nanti adik akan menyapu kat depan tu. InsyaAllah lah. Nanti ayah mesti rumput kat sini. Okay guys, kita kena bersih-bersihkan dulu kat sini. Sebab kita nak solat. Dah sekarang dah pukul 3 dah guys. Kita kena beli tikar getah lah korang. Banyak lagi benda nak buat ni. Mungkin sampai malam kita kat sini nak menyelesaikan rumah ni. Okay korang, dah sampai dah. Sebenarnya tak rumit pun jalan ni. Kita orang je yang ikut Google Map tu. Google Map kan suka pening. Google Map tu sebenarnya kita boleh search homestay. Malam sejuk. Malam sejuk. Ada di dalam. Dengar dia cakap apa, belajar hidup susah. Tapi ini kira rumah kayu yang cantik. Mewah. Dah siapa dah? Mungkin almari kain adik boleh letak kat sini. Almari kain kamu boleh letak sini kot dek. Tak apa kalau kamu tak nak panas, halang ni. Okay. Ini adalah punca elektrik dia. So kita kena guna extension wire. That's our mission. Sekejap. Buat masukkan. Tujuh dulu. Extension.
Okay, korang kita dalam proses buat almari kain ni. Saya je yang banyak buat tau. Dia tahu pergi mana VC ngalung pula dah. Hey. Okay guys, dah siap almari kita. Setelah berapa jam. Okay, di sini ada Along. Along, hi. Hi dekat saya punya YouTube. Cian, dia ayah Hat pun kerja. Okay, dah. Cukup. Okay, korang, saya dah siap cantik-cantik balik sebab saya dah solat. Okay, dan kita akan meneruskan misi kita sebab kita nak cari kapet untuk ruang solat kat sini. Ruang ni lah kita cari kapet, okay? Tengoklah nanti. Okay, korang, dari luar ada ni, ada ampayan kat situ. Lepas tu ni rumahnya. Okay lah kan overall. Ke depan tu ada homestay. Panas. Okay, ini adalah lah depan dia, ruang tamu. Nanti akan ada seorang tidur sini. And then masuk sini, situ tangga di atas. Ini dapur. Ini tak settle lagi. Ni dapur ibu raya dah bersihkan. Sini toilet. Toilet dia. Okay, korang, kita dah keluarkan katil. So, kita biar macam ni biliknya. Okay, korang, kita orang dah habis kemas-kemas tadi. Sekarang kita orang nak makan. Tengok. Macam mana? Penat? Kita berada di fasa yang kedua sampai sini. Fasa 1 kita dah selesai, fasa 2 iaitu finishing. Finishing. Nak buat apa lagi finishing tu? Sesuatu tu itulah. Okey dah lah sesuatu Tapi tu. dia yang buat sendiri. Saya dengan kawan saya buat sendiri sebabnya Nak kemas-kemas almari lah. banyak membantu. Untuk keselesaan Tuan Puteri. Tuan Puteri sebujur Siri. Okay. So, run one down.